Centres of Excellence yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Tinggi sekaligus mencerminkan peranan kritikal UMT dalam bidang penyelidikan berfokus nasional. Dengan institut khusus dalam biodiversiti tematik dan tenaga boleh baharu marin, UMT terus berada di barisan hadapan disiplin baharu yang sedang berkembang di peringkat global. UMT bekerjasama rapat dengan agensi kerajaan, rakan industri dan institusi antarabangsa untuk menterjemahkan ilmu kepada impak dunia sebenar. UMT menawarkan pengalaman pelajar yang tersendiri melalui kampus pesisir pantai yang menakjubkan, komuniti yang inklusif serta persekitaran pembelajaran yang imersif dibentuk oleh alam semula jadi. Di sini, pelajar dibangunkan bukan sahaja sebagai ilmuwan, malah sebagai pemimpin dan warga negara global yang bertanggungjawab. Mana mereka mesti kita kekalkan sebagai alumni kerana mereka pernah belajar di kampus Terengganu. Alumni yang kita telah definisikan adalah pada mereka yang pernah belajar di kampus Terengganu. Okey, tanpa bicara panjang, kan saya pula bercakap panjang. Saya ingin perkenalkan just self introduction dan lepas tu mereka akan teruskan dengan dia punya self introduction ya. So di sebelah kiri saya, immediate left, is Datuk Jamalullah Abu Bakar. Say hello to them, Datuk. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jamalullah Abu Bakar, beliau adalah pengarah Modal Insan JPA. Okey, Jabatan Perkhidmatan Awam. Nanti dia ceritakanlah apa dia buat lepas ni. Okey. Dan di tengah tu lagi hebat orangnya, Datuk Razali. Oh, sebelum tu Datuk Jamal dulu semasa saya ni sebenarnya adalah sifu-sifu mereka. Sebab tu saya dipanggil untuk tame them. Okey, ketika itu masa belajar tu saya menjadi pengajar mengajar mereka, tapi dia are very top student lah, one of few of top student yang sekarang berjaya mengetuai beberapa jabatan di sini. Okay? Di Putrajaya, kementerian sebagainya. So Datuk Jamal dulu, minta maaf kalau Jamal terasa hati, saya panggil dia Lengkong dulu, kita dikenalnya Lengkong. Jadi tak apalah, nanti dia cerita bagaimana dia dapat nama Lengkong tu. Di tengah, di sebelah kirinya,
adalah Datuk Razali. Okey. Beliau dulu juga tak silap kosmet kepada Datuk Jamal. Bukan. Junior. Senior. Sekarang ni timbalan ketua setiausaha komoditi kementerian yang dia ceritalah kan. Dan beliau ni dia dikenali juga dulu masa student. Kalau sebut Razali saya tak kenal. Tapi kalau sebut Kuntau kenal. Macam mana dia lekat Kuntau tiba tak tahulah. Okay. Right. Dan di sebelah sana tu yang pakai uniform handsome tu juga adalah ex-student saya dulu, fisheries. Dan beliau sekarang ni memegang timbalan Pesuruhjaya Bomber. Yang ketiga lah kot. Orang ketiga kot menjadi menjaga development teknologi dan sebagainya. Nanti dia ceritalah. Okay. So, the first round saya akan minta mereka perkenalkan diri. Okay. Kenalkan diri sehingga apa dia pencapaian sekarang ni. Dan second round ada soalan-soalannya yang saya akan ajukan. So Datuk Jamal, saya dulu. Kita mulakan apa Datuk? Apa kata kita umur lah. Kita informal je. Okey. Okey Datuk. Sudut sana. Silakan Datuk. Kau buka cerita kau. 5 minutes. 5 minit Ya, 5 minutes. Lebih saya cantas. Okay. Saya Jamalul Lail bin Abu Bakar, graduan diploma dari tahun 1993. And then saya further study dalam Bachelor Sains Perikanan, major aquaculture dari tahun 1993 sehingga tahun 1996. So, nama lengkung ni dulu saya dapat daripada third college. Ini ramai senior perikanan juga yang begini. Ya, betul. Kubung, Hamdan Kepoh, kan? Kadang-kadang lah. So dia panggil saya kan, sebab saya dulu slim. Sekarang pun slim lagi, tak adalah ni sangat kan, BMI masih okey. Dulu slim lagi kan, jadi dia orang pun nampak macam kau ni macam melengkung je, aku panggil kau lengkung lah. Tapi bila pergi Kelantan Terengganu dia panggil bleder. Lain kan? Lembik. Jadi itulah dulu sistem dia tu kita first year di Serdang. And then second year baru kita akan pergi ke Terengganu. Third sem kita lah. Jadi masa tu first time sampai Terengganu tu kita macam tak percaya betul ke kita nak pergi universiti ni, makin lama makin ke kampung kan tau. Macam tak percaya tau sebab kita dekat Metropolitan Serdang selama ni kan lain kan. Tapi bila sampai Terengganu tu macam betul ke ni ya. Satu perkara yang kita punya shock masa tu tau. Sarapan dekat kantin tu, kantin kecil tu je lah dulu tau. Kantin masa apa? Lepas tu semua saya, pasal apa sambal dia manis itu culture shock yang pertama kita dapat kat situ. Tapi along the time tu kita rasa macam makin seronok lah dekat Mengambang Telipuk tu. Tidaklah keadaan dia seperti sekarang lah. Yelah. Dulu tu pantai tu sangat cantik. Betul. Dan memang saya rasa di situ tu sangat seronok lah. Ramai budak-budak ikan ni, kita panggil dulu budak ikan. Yelah, budak ikan ni bila pergi Terengganu tu dia tak berapa skor sangat lah. Tak berapa skor sangat. 2.2, 2.3. Atau pensyarah ke ni? Saya rasa dulu penumpuan tu lah. Sebab kita dulu kan bila dalam kelas tu kan semua beratus orang kan. Budak diploma sains komputer, campur habis lah. Dekat Serdang lah. Dekat Serdang lah ni. Bila pergi Terengganu tu, jadi macam dapat pensyarah bagus pula tu. Dapat macam tempat pemulihan kan tau. Jadi kita baru dapat nafas baru sebab panggung wayang tak ada kan. Nak pergi shopping pun kat Hoki Sing aja kan. Jadi kita tak ada banyak diversion lah bila di Terengganu tu. Jadi kita boleh banyak gangguan mental. Tak ada gangguan mental apa semua kan. Lepas habis makmal pukul 5 pergi Pak Nong. Dulu Pak Nong tak ada orang. Iyalah. Budak-budak UPMT je yang pergi kat Pak Nong tu. Tapi yalah overtime pun dia maju alhamdulillah. Dah tak ada Pak Nong tu. Ya. And then kita balik ke Serdang pada semester 6 dan kita kena habiskan di Serdang lah. And then bila saya continue buat Bachelor Perikanan, sebab kita untung kita boleh save 2.5 years. Kita boleh habis pasal kita punya credit transfer dan sebagainya. Tapi because kecerdikan kita tak habiskan 2.5 years, kita ambil 3 years. Jadi kita ambil 12 credit hours every set. Kan? Macam bagus. Tu. Jadi lebih baru dapat di list. Baru dapat di list. Ada dapat di list sekali tu Sekali je lah. Jadilah. Nama terpampang dekat fakulti kan. So itulah perjalanan saya
Lepas tu saya continue buat bachelor, saya buat aquaculture. Bila aquaculture kita second sem saja di Terengganu, and then kita complete kita punya degree di Serdang lah. So basically itulah dulu. Dah cukup 5 minit kan? Betul. Dah kita masuk. Okey tu. Ada lagi soalan banyak ni tapi tak apalah. Kita hold on dulu. Okey, silakan Dato' Zali. Cerita sikit latar belakang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni UMT dulu-dulu topik dia tema ini UMT dulu-dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bekas pensyarah saya Datuk Din. Okey. Saya Razali Muhammad, sekarang ni bertugas sebagai Timbalan Ketua Usaha Kementerian Perdagangan dan Komoditi lah. Okey. Lebih kurang macam mana masuk Datuk Jamal dah cerita. Okey, saya masuk 89 hingga 92 diploma, lepas tu sambung degree aquaculture juga 92 hingga 95 lah. So first semester tu di Serdang lah. Kita duduk di Kolej 3. Masa itulah di Kolej 3 ni dia memang masuk je dia akan dapat nama. Saya pun tak tahu kenapa dia bagi kuntau. Tapi lebih baiklah daripada lipas, bumbung. Kolej 3 ni suka bagi nama sama. Daripada saya dapat tungki, ada lipas, ada bumbung. Okeylah kuntau. Pengetua dia tak buat kerja, nanti pengetua dia macam tu, tradisi dia macam tu. Dia bagi gelaran, dia ikut suka dia je. Ikut suka senior tu lah. Okey. So saya habis degree. Sebenarnya saya final year degree tu, saya dah bekerja sebagai penolong pegawai perikanan. Sebab saya gunakan diploma saya tu, saya apply penolong pegawai perikanan lah. So bila masa interview tu, saya terpaksa tipu orang interview tu. Supaya, kalau cakap saya tengah belajar, memang tak dapat. Jadi saya kata saya kait kelapa sawit. Apa ni tolong bapak. Tu dapat. So bila dapat, panel pun Cik Mak Syah. Pengarah Merin. So bila masuk kerja tu dia kata kau tipu aku dia kata. Macam mana? Okey. Tapi setahun saya sempat bekerja. So bila saya dapat kerja tu dalam keadaan belajar, saya kena jumpa semua lecturer ni. Jangan drop saya ni, saya dah kerja ni. Kalau drop nanti tak grade saya. Jadi semua bagus lecturer UPM dulu. Semua akur. Jadi saya kerja lepas tahun saya kerja penolong pegawai perikanan, sempatlah kahwin apa semua. Saya dapat offer PTD. Okay, first posting saya adalah unit perancang ekonomi. So bila dapat unit perancang ekonomi, kita ni basic perikanan, diploma perikanan, bachelor perikanan. Dia letaknya unit perancang ekonomi. Saya jumpalah ni JPA. Inilah Jamal ni. Bukan betul tu. Kata saya ni perikanan. Letaklah saya Kementerian Pertanian. Dia kata encik pergi dulu. Kalau tak boleh jumpa balik. Pergi dulu tu 14 tahun. So pergi dulu 14 tahun saya belajar perikanan, tapi di EPU ni kita biasa buat bajet lah. Rancangan Malaysia apa semua ni lah. Sampai jadi subject matter expert untuk bajet. So 14 tahun lebih kurang tahun ke-12 saya di EPU, saya ditawarkan buat master. Kita minta Manchester United sebab kita orang Manchester. Dapat US Vanderbilt. Saya kata apa benda ni, tapi tak apalah. Maknanya saya pergi US tu 2 tahun, dapatlah bercuti. Siapa recommend? Siapa recommend masa tu? Ceritalah siapa recommend. Dah sebut dah. So saya nak pergi tu juga. Saya pergi tu rupanya dapatlah merasa bercuti sambil belajar. Bercuti. Sebab di US tu pantang cuti je saya akan pusing US. So daripada 54 state tak silap saya ingat yang tak pergi adalah 10 kot. Yang lain semua saya pergi. Berjalan. So balik daripada master, saya ditempatkan di bahagian bajet MOF, still bajet juga. So di situlah saya orang ramai kenal saya sebab orang kata ni saya ni garang. Kan? Kalau nak maki kementerian, hantarlah saya. Jadi saya bertugas di bahagian bajet MOF selama 10 tahun dan selepas 2021 saya berpindah ke Kementerian Pengangkutan, Timbalan Ketua Usaha Pengurusan. Lepas tu saya pindah ke NRES, dapatlah 3 bulan. Lepas tu daripada NRES
saya ke peladangan lah. 3 kementerian sekaligus. Pindah sebab Datuk Jo menteri dan saya pernah kerja dengan Datuk Jo di Kementerian Kewangan, so dia tarik saya lah ke Kementerian Kewangan. Saya daripada ni masa kerja dengan dia tu kita kenal dia apa semua, so dibawa saya ke Kementerian Peladangan. Lepas tu dia lari, saya tertinggal lah di sini. Mana Kementerian Malaysia Seronok? Maaf bertanya. MOF lah. MOF. Sebab pegang duit. Kita jaga duit, kita kontrol satu Malaysia. Oh, ya ke? Gitu. Jadi orang akan cari kita lah. Komoditi tak ada duit Tak komoditi tak ada duit Ada. Ada. Komoditi ni kita pelaksana. Di MOF ni kita agensi pusat. Jadi bila kita tengok the whole makro lah, makro view dari semua kementerian ni lah. So itulah lebih kurang latar belakang saya daripada belajar sehinggalah sekarang ni, dan alhamdulillah sekarang ni dah lebih kurang 2 tahun lebih lah di Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Mana Datuk punya, kalau boleh Datuk nak pencen kat kementerian kat pembendaharaan lah kalau boleh. Kewangan. Mana-mana lah. Kita ni akur. Sebab seronok kata kan pegang duit. Macam orang kaya lah. Tapi bukan duit kita kan. Bukan duit kita. Duit rakyat. Okey. Terima kasih Datuk. Right. Datuk Razali. Itu hujung sekali tu yang pakai uniform tu kena tabik sekali. Pangkat besar tu. Rasa-rasa nombor 3 daripada dekat bomber sekarang ni. Satu Malaysia dia pegang. Nombor 3. Bahagian teknologi, bahagian development dan lain-lain lah, logistik. Tak apa, kita dengar Datuk Razili cerita sikit pasal self introduction. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pertama sekali saya ucap terima kasihlah kepada UMT atas jemputan pada petang ini, dan rasa berdebar juga nak cerita ni kan. Saya Nazili Haji Mahmud. Cakap salah je. Hari ni pakai uniform lah sebab kita bomber kan. Yang lain berbatik tak apalah. Beza sikit. So saya adalah diploma pertanian pada masa itu, batch 89-92 di Serdang. Jadi untuk degree saya sambung Bachelor Sains Perikanan Marine lah. Jadi saya untuk tahun pertama, tahun kedua memang berada di Serdang. Masa tu masuk sekali dengan Lengkong lah masa tu kan. Tapi saya lepas pada tahun 3 tu saya terus ke Terengganu. Terus 2 tahun kat sana. Jadi masa tu panjang lah duduk sana tu. Macam orang kata, memang saya ni orang kampung. Jadi suasana kampung tu kira tak ada masalah lah bagi saya lah. Tetapi apabila saya melihat suasana memang berbeza lah dengan fasiliti yang ada di Serdang dengan yang di Terengganu ni, cukup berbeza. Tetapi itu bukan satu batasan. Buat masa sekarang ni, mana-mana kita ada pun, di hutan, di mana pun, sama saja. Kita boleh petik dengan jari je kan. Tapi dulu berbeza. Itulah kekangan masa kita belajar sana. Tetapi saya tengok gambar video korporat tadi, perbezaan dia cukup orang kagum lah dengan Universiti Malaysia Terengganu ni. Revolusi yang begitu orang kata cepat, dengan pembangunan yang sangat cepat. Jadi saya nak cerita sikit bagaimana saya boleh memegang apa ni bomber ni. Bachelor Perikanan. Dari perikanan ke bomber ya. Jauh lagi je. Tapi bomber jauh lagi. Jadi Jadi sebenarnya tak, semasa saya belajar dulu, kita ambil tahun 3 tu kita belajar scuba diving. Saya nak cerita bila kita belajar scuba diving ni, first time saya menyelam ni dengan Cik Samsul pada masa tu. Turun di Pulau Kapas tu, rasa macam menyesal tau. Sebab apa? Susah nak bernafas. Turun macam nak naik, nak lari dah. Tapi kita duk fikir, orang lain boleh, macam kenapa kita tak boleh? Itu satu cabaran yang kita first, tekanan yang kita sahut. Jadi apabila saya grad, saya sempat bekerja dengan syarikat swasta Sonceng lah pada masa tu di Nenasi. Setahun saya bekerja sana. Ada kawan-kawan yang dalam ni geng-geng perikanan dulu, ramai lah kat situ dah. Lepas pada belajar tu, ramai berhijrah situ lah. Macam batu loncatan. Satu hari masa duduk di quarters ladang ni,
lori bomba lalu depan quarters. Itu je puncanya. Punca dia. Dia lori bomba lalu tepi jalan ni. Dia depan tu ada pokok teh. Pokok teh. Dia berhenti, dia ambil pucuk. Ambil pucuk. Saya kata, bomba. Pokok jambu gajus. Pokok jambu gajus. Tereh ke atas. Tereh. Tereh. Jadi saya pun, bomba okey juga ni. Saya isi borang. Isi borang, dapat interview, masuk bomba. Oh, ambil borang kat bomba tu. Dah, SPA. Masa tu. Ingat Kalau terak penjara lalu, ingat jaga lah. Jaga. Ingat dia sampai tu dia edar borang tak. Kadang-kadang idea nak datang tu tiba-tiba dah. Bila petang kita habis kerja duduk sorang-sorang Yalah kawan awak asli duduk sana dah. So masuk bomba. Bila saya masuk bomba ni, perkara besar yang saya rasa boleh dibanggakan dengan produk UMT ni iaitu saya menggunakan kepakaran scuba diving ini untuk develop tim scuba dalam jabatan bomba. Jadi kita ni macam pro-tank committee lah yang dikumpulkan pertama untuk wujudkan tim pasukan penyelamat di air dipanggil PPDA dalam bomba, yang mana yang kedua untuk buat perolehan. Pada masa saya tak sempat jumpa Datuk Razali ni untuk permohonan bajet bagi peralatan scuba ni. Jadi saya pernah dihantar berkursus di US Maryland untuk scuba diving, dan saya pernah dihantar berkursus untuk scuba diving ni nitrox di Filipina selama sebulan setengah. Paling lama saya menyelam masa di UPM dulu, UMT dulu, 45 minit je. Itu paling lama Tapi dalam aktiviti scuba diving, agak-agak berapa lama kita boleh menyelam? Paling lama Ikut gas tank lah. ikut gas tank dah. Tapi saya pernah menyelam 2 jam setengah. Dengan Ada sirik, ada ni ke? Ada insang sekarang. dia menggunakan nitrox iaitu 32% oksigen lah. So inilah nak ceritakan bahawa bukan degree yang kita ada tu tak boleh digunakan di mana-mana. Okey. Jadi ilmu oceanografi, ilmu kita belajar tentang air itu sendiri boleh membantu jabatan bomba untuk kita develop dan untuk membantu masyarakat di masa ke semasa. Itu sikit lah dulu. Okey. Bagi sikit, pada banyak dah tu. Sipu dulu. Banyak juga lah. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Okey. Terima kasih. Okey. Datuk sekalian. Saya sebenarnya ialah sekarang boleh menyelam lagi ke Datuk? Boleh. Boleh ya? Bukan setakat menyelam. Skydiving pun saya aktif. Itu lain pula tu. Pergi mana pula tu? Nanti kita cerita sekejap. Filipin, US, apa? Maryland. Pergi belajar. Okey, alhamdulillah. So, tuan-tuan dan puan-puan, saudara sekalian, adik-adik, kakak-kakak, abang, inilah 3 orang kata alumni UMT yang saya kira telah berjaya ke peringkat sehingga hari ini. Bos-bos jabatan besar belaka ni. Okey. Dan saya sebagai pencapaian mereka mungkinlah terharulah, sangat bangga dengan pencapaian mereka. Maknanya I did my job well lah. kredit juga. Sebabnya juga bukan saya mengajar mereka juga, saya juga fellow kepada mereka. Fellow maknanya saya duduk dekat asrama tu, mereka ni kat bawah. Berising lah apa, saya senyap lah, macam mana kan, budak-budak faham je lah kan, kena gigit lipas lah, lipan lah macam-macam. Okey, tu tak apalah. So sekarang ni kita cerita UMT dulu-dulu. Memang sekarang ni perkembangan UMT sangat saya banggakan lah. Bandingan dulu asrama mereka dulu ni dah jadi fakulti Maritime Studies. Kalau balik ke kampus lah. Tu saya ingat sebab saya duduk kat situ. Yalah. Bilik saya kat atas tu jadi bilik dekan. Pergi tengok Melahap lah, besok nanti pergi Melahap. So tak apalah, tu cerita saya dululah. Tapi yang saya bangga mereka dah sekarang dah jadi seorang yang betul-betul dah berjaya, dan insya-Allah they have few more years before they retire. I'm sure they'll go up, they rise again to a certain stage where people can be more proud than before lah. Okay. So anyway, saya mungkin memula dengan Datuk Razali Tengah ni. Bila kita cerita pasal UMT dulu-dulu ni adalah tentunya ada kenangan pahit dan manis
semasa student. Maybe you can share with the audience yang mendengar ni tentang what is sebenarnya peristiwa yang paling pahit, paling manis yang mungkin Datuk tak boleh nak lupakan, yang boleh share. Dan kali-kali ada student jangan nakal begini. Itu something like that lah. Yang mungkin Datuk boleh share lah. Okey. Your pengalaman. Jangan sebut pensyarah saya, jangan saya. Saya manis-manis semua. Okey, right. Okey, terima kasih tu. Sebenarnya bila dipanggil ni, saya sebenarnya tak nak mengaku apa ni UMT ni. Sebab satunya UMT. Saya kata ni satu-satunya dalam dunia universiti kosong. Okey, universiti kosong, UMT. UMT kosong. Okay. Tak apalah. So masa kita masuk dulu, saya ke sana dulu tahun 90 lah. Ya. Memang dia punya kampus tu terlalu kecil. Jadi kita, pada saya keseluruhan tempoh saya belajar di UPM dululah. UPM ke UMT? UPMT. Masa tu UPM Pusat Perikanan. Bukan UPMT. Masa tu UPMT. Okey. Masa degree dia. Masa saya belajar dulu, kita panggil UMT lah. UMT. Okey, bolehlah apa pun. Okey, dia kecil. Jadi yang ada hanya kursus-kursus diploma dan degree perikanan. Okey. Jadi the good thing is we are very very close. Ayah Weh, Napi, Gad, lepas tu Pak Using pun jadi ni kedai depan tu. Mak sampah. Mak sampah tu. So, yang tukar sampah tu kan, tukar sapu tu. We play golf. Boleh. Football lagi tu. Petang-petang main dia sapu sampah dekat asrama. Petang-petang kita main bola dengan dia. Lepas tu Abang Mokhtar, all the librarian tu dah jadi family kita. So pada saya belajar di susah. Kampus Terengganu sebutlah. Kampus Terengganu ni. Pada saya keseluruhan tempoh tu adalah saat yang sweet lah, saat manis yang beri saya pengalaman yang sungguh indah bersama kawan-kawan. Sebab kita masak sendiri. Lepas tu pergi kedai lalat. Kedai lalat ni ada lagi kan? Ada lagi. Kedai lalat. Ada lagi. Beli nasi goreng dia tu boleh Kongsi 3 orang. kongsi 3 orang. Tapi sebab saya kedekut, saya seorang je daripada pagi sampai malam. Dah duit belanja okey. Target RM3 sehari. Jadi beli nasi goreng tu. Tiba okey. Tak basi ke? Okey. Basi pun makan. So kita masak, kita memang the whole apa ni lah, the whole tempoh tu memang apa ni lah. Sebab apa ni dengan bengkel pukatnya macam-macam lah kita buat tu sama-sama kan. Hatchery-nya kita pergi apa ni operasi laut. Operasi laut. Yeah. Kita sikit. Operasi laut tu kita kena di semua keluar kapas kan? Tak, operasi laut yang daripada ada pukat pulau. jeruk. Iyalah. Pukat anyut, pukat macam Ayolah. pukat lah. Kita berkampung di Pulau Kapas dan tiap-tiap hari kita ke laut dan yalah yang mabuk tu mabuk lah. Tapi that's yalah kalau kita kenang-kenang balik, tengok gambar balik tu memang the whole apa ni journey tu selama di tempoh di Terengganu tu memang pada saya semua yang manis lah. Saya pun tak ingat nak cerita yang sedih-sedih ni saya tak nampak lah. Tak boleh ingat yang sedih-sedih. Langsung tak ada Tak ada. Kena marah hadap penjara ke tak ada Nah, benda kecil lah. Penjara ni memang kerja di marah orang. Nak buat macam mana? Kita student akur je lah. Akur je. Tapi Datuk dulu memang skorer lah. Saya ingat. Bila cakap sekolah saya kena mengaku tak ada orang sikit marah. Sebab masa diploma ni, saya daripada rumah masuk universiti. Saya pun tak faham apa benda universiti ni. Dah dapat masuk je lah. So first semester tu 2.1 dapat. Jadi I think that's the turning point. Dia kata saya 2.1 apa aku nak jadi ni. Lepas tu saya memang saya study lah betul-betul. Lepas tu saya tak ingat berapa pernah ke saya tak dapat dean list. Pernah. Tak pernah ke tak dapat? Pernah tak dapat. Lepas saya dapat promote. Actually bila second semester tu I dapat dean list, I dapat apa ni? Dapat promoted. Tapi saya tolak lah. Saya kata saya nak habiskan diploma and then at least saya ada diploma. Okay, then baru saya sambung balik lah. So sejak tu memang saya ulun habis lah. Ulun habis dan saya tak tahu
mungkin top 5 ke apa tak tahu, tapi memang hasrat saya nak jadi antara yang the best. Itu je. So I think Kenangan manis. that's lesson learned and then give to me a good experience lah di Terengganu. Jadi itulah pada saya yang membentuk saya ni, walaupun diploma perikanan, bachelor perikanan, tapi pengalaman yang ada di semasa belajar tu membuatkan saya duduk di EPU buat bajet, tapi boleh adapt dan apa ni lah. Bajet universiti Datuk jaga tak? Bajet universiti Datuk jaga tak? Masa di MOF, yes. Sebab bila saya duduk dasar ni, saya tengok semua 27 kementerian di Malaysia ni lah. So, Mana kalau universiti minta tu faham-faham lah memang. masa tu kita layan lah. Tapi Datuk tak minta masa tu. Sebab saya dah banyak duit masa tu. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Ya. Second round. Ya. Silakan bos. Kenapa apa masalah? Masak. Kenangan pahit dan Kenangan pahit manis manis, Datuk. Alah Datuk. Banyak pahit sebenarnya, tapi tak apa cerita je lah. Saya rasa saya tak ada jugalah yang pahit-pahit ni tu. Saya kalau boleh kita kat semua tempat ni dapat yang manis lah. Macam satu macam kami dulu di Terengganu, kita ada buat kerja ladang. Betul. Dan setiap kumpulan tu kita ada bela ikan talapia satu kolam. Dia ada 2 reban ayam, 1 kolam udang. Jadi yang manis sekali itu masih integrated farming kan? kita batik integrated farming. Yang manisnya kita boleh, orang satu Terengganu tak ada supply ayam waktu tu. Tak ada supply ayam, yang umur 3 bulan semua datang UMT. Datang kat tempat kita negotiate harga ayam masuk tu. Maknanya kita dah diajar waktu tu, satu ada entrepreneurial skill. Ya. Yang keduanya macam mana cara untuk kita manage businesses. Ya. Nak cari makan ni, contoh macam untuk ikan talapia tu dekat kolam tu, kita keluar tu cari makan tulang-tulang ikan yang orang buat kopok tu. Sebab kita nak saving cost. Kan? Kita nak save cost kan? Ya. Yang pahit dia, bila kita harvest ikan talapia tu, orang Terengganu pun tak kenal. Dia tanya, "Weh, ada ikan merah hidup kan?" Alamak. Jadi waktu tu kita terpaksa ekspor ke Serdang. Banyak ke produce masa tu? Saya rasa banyak tan juga tu. Ya Banyak tan. Because kita ada 6 kolam. Waktu tu 6 kolam, setiap kumpulan ada 1 kolam masing-masing kan. Itu salah satu experience yang kita diajar lah dekat dalam program diploma ni, untuk kita ada entrepreneurial skill tu. Ada macam-macam attribute yang kita boleh belajar dekat dalam tu lah. Other than that, macam Datuk Zali cakap lah, kita punya connection dengan semua staff sangat close lah. Kan? Kita boleh gaduh main bola tau. Boleh gaduh tapi esok baik semula. Macam tu lah. Dan saya pula masa tu bila kita pelajar baru masuk, kami kena keluar dah sini sikit kan. Betul. Jadi kita terpaksa cari rumah kat Wakaf Tengah, Kampung Pak Tuyu. Last kali saya reside dekat belakang Kuza waktu tu. Depan kedai jimat, belakang Kuza. Kan? Uniza sekarang. Uniza lah sekarang. Tapi ada satu insiden, set megang ni tunggu di luar jalan. Bahaya. Pasal kita ada banyak butut tau, masuk belaka. Dia kata, Dia tengok Datuk mudah makan. dia ingat mudah makan apa tau. Lengkong. Tapi kita punya housemate tu, Anwar ni dia budak Sungai Ngah. Gempal. Gempal sikit. Dia kata, Noah. Okey. Saya orang Sungai Ngah. Ada dia di Westport. Ada Westport. So ada yang mencemburui kita jugalah bawah. Allahu Akbar. Sebab saya Melaka. Jadi kita itu, tapi banyaknya yang saya rasa satu perkara yang semuanya manis lah bawah. Semua manis lah. Tak ada pahit lah. Kecuali kadang-kadang fellow tu Terengganu yang manis bawah. tinggalkan kita waktu weekend sendirian macam tu lah. Terengganu yang manis. Ya. Makanan manis, minuman Alhamdulillah manis. lah, saya rasa tak ada lah yang pahit tu bawah. Ya ke? Tak ada yang pahit lah Saya bawah. nak dengar pahit dia tapi tak dengar. Tak dapat lagi. Tak ada. Tu fikir lepas ni. Tak nak record. Datuk fikir lah balik. Rekod. Tak ada. Fikir balik. Sebab kita kalau dapat dengar yang pahit tu, kita nak bagi kat mana pahitnya. Tak ada sebab universiti pun dah tak ada. Sekarang Tak ni dah ada. elok belaka. Okey. Terima kasih Datuk. Alright, Datuk.
Naziri. Okey, pengalaman Apa pengalaman yang baik-baik? Oh. Mana dengar, share please. Dia memang seronok lah duduk di UPMT dululah sebab kita boleh kenal bukan setakat staff, student bersama-sama. Orang kampung pun kita dah jadi satu keluarga. Betul. Tak? Bukan setakat ada semua keluarga angkat tak? Setakat keluarga angkat jelah kan. Tapi dia punya keakraban tu cukup orang kata luar biasa. Ada tinggal tu kot, kekasih benda. Jadi saya ingat saya lama 2 tahun lah duduk di kampus Terengganu ni kerana kita ambil marine. Jadi banyak aktiviti yang saya nak cerita sikit ni pengalaman kita buat kajian tentang pukat ni di laut. Geng-geng marine ni satu subjek yang saya tak boleh lupa, pengalaman seronok dan kadang-kadang melucukan. Dah. Jadi apabila kita buat pukat ni, pukat tarik. Pukat tu besar, bukan kecil. Kereta kancil boleh masuk. Jadi apabila siap pukat ni, kita nak test. Nak test kat laut. Pantai jadi pergi kampus. bukan sekali turun, kena turun 3-4 kali. So apabila jadi macam tu, ada masa kita nak test pukat sotong. Jadi kawan-kawan kita ni tak semua yang sesuai dengan laut. Ada yang alah laut dengan mabuk laut lah. Dah makan ubat macam-macam dah kan. Tetapi time yang kita yang tak mabuk ni, bila sotong naik, ikan naik, kita masak kan. Kita lupa kawan-kawan yang bersandar dekat tiang tepi sana sini. Apabila dia bangun tengok dah habis dah semua. Tu satu hal lah, dia dah mabuk kan. Jadi yang pelik satu lagi, saya pun sampai duk fikir-fikir. Psikologi manusia ni rupanya dipengaruhi oleh persekitaran juga. Kenapa? Apabila kita berada dalam kelas ni nak mengkaji pukat tadi tu, kita tayang video lah. Video, tayang book apa semua sekali. Tiba-tiba kawan yang mabuk tadi tu sebelah. Muntah juga. Tengok video tu pun. Tengok video tu muntah. Buat penangan mabuk laut ni. Siapa dia tu? Tak payah sebut nama lah. Tak payah sebut nama lah kan. Oh, yang tu betul. Dengar tu. Jadilah. Kita pun itulah pengalaman lucu lah. Kita duk tengok macam mana nak kaji bukaan pun. Tengok sebelah mabuk muntah. Dalam kelas. Dalam kelas. Aduh, itu maksudnya ada benda-benda yang kritikal. Fobia dia panggil ya. Jadi saya rasa itu pengalaman yang banyak lagi lah pengalaman kita. Betul. Masa saya tu apabila di hujung tahun final masa tu budak matrik mula masuk. Dah banyak dah pengisian. Budak-budak matrik masuk. Masa tu kita jadi facilitator lah. Membimbing dia orang masa tu kan. Jadi taekwondo lah masa tu kan. Dah final year kan. So Rambut belah tepi tak masa tu? rambut daripada dulu tak ubah kan. So tapi dia orang ada nama semua. Saya tak ada nama. Orang baik biasa tak ada nama. Okey. Semua dah berjaya kan? Dah berjaya. Dah berjaya. Yelah, terima kasih tu. Saya kena tambah sikit. Ada yang Bila nak cerita yang pahit ni lah kot. Sebab kita kena praktikal. Betul. Masa degree. Okey, saya kesempatan praktikal satu di PNK Manjung, Persatuan Nelayan kawasan Manjung Utara. Lepas tu Zoo Negara dekat Akuarium Tengku Rahman. Dan yang paling saya tak boleh lupa adalah praktikal naik bot Taiwan ke Lautan Hindi tangkap tuna. Oh, ya ke? Ramai yang pergi. Berapa orang? Saya ingat berbelah orang yang pergi. Berapa orang? Tapi hanya 6 orang berjaya. Berapa lama tu? Tak lama lah. Dalam sebulan. Sebulan. Jadi Bulan tak lama. tak lama sebulan lah. Sebab dia happy lepas tu dia tak lama. Kan? Kalau boleh nak sambung lagi tu. Saya bila pergi tu, okey, ingatkan seminggu 2 lah kan. Lepas tu pergi tu, memang 3 hari pertama memang mabuk lah. Out lah. Kan? Tapi memang pengalaman
nak kata dia yang tak seronoknya sebab kita dalam tu semua Kapten Taiwan, awak-awak Filipin. Jadi makan tu memang tak boleh elak lah. Dia masak sekali apa semua tu kita pejam mata je lah. Tapi sebulan di laut tu dia buang apa ni, rawai tu, long line tuna ni, start pukul 8, siapnya pukul 12 malam. Baru selesai. Pagi. Dibuang tu sekejap je, 8 sampai malam lah, pukul 8 malam. Siap. Okey. Oh, siap buang 4 jam. Siap buang. 4 jam. Mana 4 jam? 8 Sebab dia punya 50 km. Dia punya panjang long line. So bila dia harvest tu malam tu, esok baru siap. Okey. Jadi itu pengalaman yang saya rasa, tapi sebenarnya berharga, tapi dia punya tu apa? Tawan online ni. Kita nak sembayang tu, kita naik atas bumbung tu, kena pun nasib baik tak jatuh dalam laut. Taiwan online ni. Taiwan online. Dia bot-bot yang putih ada dekat Yelah. Port Penang. Hasil macam mana tu? Hasil dia. Okey, dalam sebulan tu dapatlah dalam 200 ekor kot tuna. 2 ekor je. 200 ekor. Tak banyak Tak banyak. Sebab dia Dekat mana? Indian Ocean Indian Ocean. So pergi 5 hari sampai fishing ground. So start tu dia akan bila dia harvest tu memang tak tidur dah lah. Dewan ni semua awak-awak ni tak tidur lah. Kita ni boleh lah tidur. Saya satu bot 2 orang dengan Mus Sabah. Musabah. Mus. Dan dia ada 3 bot je yang boleh pergi dan tak ada tempat tidur pun. Kita tidur sebelah enjin je. Jadi sebulan di laut, saya balik tu bapak saya peluk saya cakap saya mati dah. Sebab sebulan tak ada berita. Tak ada handphone masa tu kan? Handphone tak ada pula tu. Jadi tapi saat paling manis sekali bila habis operasi tu, jauh tu nampak Penang. Daripada jauh nampak Penang. Pukul 3 nampak Penang, pukul 8 baru landing. Memang dari Penang lah. Naik di Penang dan dan balik Penang lah. So naik tu terus pergi Padang Kota Lama. Masa tu Datuk tengah buat praktikal masa tu? Praktikal masa degree. 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 Yalah. So naik je terus pergi Padang Kota Lama, order apa nak. Memang saya kata itu campur lah, macam-macam pengalaman dekat situ. Kita dapat ikan marlin yang lebih besar daripada bot. Ada. Sebab kita patut potong dia punya potong lah. Dia punya ni buang untuk ni. So very good experience lah. Dalam Jamal ada yang nak kita pahit ada teringat ke apa? Tak ada. Saya rasa macam operasi laut lah. Praktikal kan apa praktikal? Praktikal saya dekat PNK Hutan Bintang. Satuan Nelayan Kampung. Kampung. Naik bayar tiket 2 kupang aja masa tu. And then second one saya praktikal di Taman Pertanian Malaysia. Dan third one saya praktikal di nuklear. Jaga nuklear nampak. Dulu program ni bagus. Masa tu semester ada praktikal. So saya Kan? so dekat MIN tu saya ambil untuk water quality. So saya kena treat radioactive punya waste untuk kita reduce dia punya radioactivity radioactive, yes. Sebab tu kita ada dosimeter dekat kita untuk kita punya pendedahan apa semua tu. Macam ikut dah. Terima kasih kan. So waktu tu saya diberi tugas untuk treat residu daripada thyroid punya patient from hospital kan, dia orang kumpul thyroid punya ni thyroxine nama dia, itu adalah jenis radioaktif yang kita kena treat sampai di zero baru kita boleh release to the water body. So kita tengok semua itu banyak. Ada kena dengan perikanan ke? Water body. Water quality. Ada kaitan. Water quality. Sebab tu Selibar betul ke tak kalau Datuk Jamal sebab tu bagi tu? kita punya pelajar perikanan ni saya rasa versatile lah tu. Betul kan? Sebab kita ni diajar Buat untuk macam-macam macam-macam kan. Macam kami, saya nak cerita pasal operasi laut dulu kan. Macam contoh, kena ribut masa buat pukat sotong kan. Ada tangan dia tu lagi tak sempat buka. Macam mana, dan masa tu kan kita buat fiberglass kan kita pakai tu kan. Ya. Oh jenuh boh. Po dah macam. Betul. Kalau bos tahu Iron Maiden punya ni icon. Yang Maiden, tu dah. Eddie kan. Semua macam tu lah dah lebih kurang.
Kan? Betul Sampai betul. sampai cendering tu, kapten boleh ni, siapa nak tidur boleh tidur kat kapal, siapa tak boleh tahan boleh terjun, pergilah kat ni. Semua terjun lah papa. Penuh muntah dah belaka. Kapten pun muntah. Kan? Yalah, tapi betul lah pengalaman tu. Pengalaman tu. Betul lah. Seperti mana Datuk apa ni Nazri cakap kan. Seorang pelajar dia boleh berubah macam ni lah. Kata cerita. Sebab ada seorang mungkin saya tak nak sebut nama lah, cosmate. Hari pertama memang dia mabuk. Saya bawa dia pergi operasi cloud. Kan, kena ribut. Malam tu dia macam taubat tak nak pergi dah. Lepas tu pagi esok saya mencari dia. Nak pergi second round. Tahu dah ni. Tahu kan cerita kan? Cari dah lewat ni. Nak pergi nak departure pukul 7. Dekat sejam cari dia. Lala jumpa dia dalam toilet menyorok. Tak nak pergi. Tak nak pergi. Sorry doktor, tak nak pergi. Tak nak. No. Saya pergi keras, saya tarik dia. Saya tarik dia sebut. Duduk diam-diam, tengok apa orang buat. Alhamdulillah. Lepas 4 jam, dia tak nak balik. Seronok. Nak change like that. Maknanya begitulah. Mungkin jin laut pun dah masuk dia. Tapi ada, Yalah. tapi ada satu mungkin nak tanyalah kan. Saya moderator dah. Nak tanya moderator pula lah. Dia dulu kita ada program apa ni student exchange dengan Ya kita pergi. kita. Kami pergi Tapi Songkla mungkin- University. Ya. Dulu Ah, dengan dia. Songkla PSU. University. Betul, PSU. Memang Dulu kami, betul. program tu dah kalau boleh diteruskan saya rasa cukup Memang- bagus. Ya. Sebab apa? Pada masa tu contohlah Thailand ni kita tengok yang cerita lagi. Yang kelakar tu yang cerita lagi. Kita pergi yang ilmiah dulu. Yang menarik saya rasa boleh kita belajar. Masa tu kita di Malaysia ni contohnya industri agriculture ke aquaculture ke dia tak sehebat Thailand. Masa tu Thailand dah hebat. Kita sampai masa tu malam. Dah turun di Universiti Songkla tu. Tak baik lah tu panjang lah cerita. Tu pendekkan masa. Terus di Universiti Songkla tu malam tu juga kita tengok macam saya duk ingatkan ladang tu ladang sawah padi tau. Rupanya ladang kolam Kolam ni, ikan. udang. Sejauh mata memandang. Nah, industri dia bagaimana dia menggunakan teknologi dan research yang bagus untuk mengeluarkan produk makanan ni kan. Jadi kat situ kita banyak belajar kan. Walaupun apa tu? Dulu kalau kita nak pergi Prince Songkla University ni Datuk, Dia kena maknanya special. kita sama ada kita main game kan atau kita buat kebudayaan. Ya betul. Kebudayaan. Jadi saya dengan Datuk Nazli ni diarah untuk menari tu. Menari. Masa tu Kalau tengok dia punya keras tu lain silat ke apa kan. bersilat. Tak ada kan menari kena tak menari. ada. Tarian Melayu. Tak ada susah acara menari, lain. bawah. Tak ada cara lain nak Tak masuk. ada cara lain nak masuk, nak pergi kok kan. Nak pergi Macam juga, saya eh. saya ada Saya saya faham main lah. bola, saya main bola. Ha. Saya main bola tapi Ha. Datuk Nazli kan kena bagi menari. Oh begini semua kan. Tengok kerah gini. Dia main pasal apa? Menggigil. Macam Ultraman dah. Padahal dia kawan sejam aja kan. Tak ada benda kan. Yelah. Sekarang sebab saya harap benda ni sustain lah. Memang dulu lepas Datuk semua dah grad, kita ada proceed dengan PSU. Masih ada PSU. In fact baru ni saya jumpa dengan dia punya bekas dekan Profesor Dr. Syukri Ajimeh. Syukri, Prof. Syukri. Prof. Syukri. student kat situ kan. Dia buat PhD kat kita. Ya. Ingat kan? Betul. Masa you sekarang student degree Dia dia buat PhD. dia PhD. Sekarang dah jadi dia pernah dekan dah lama, lepas tu dia dipindahkan tempat universiti sama, cuma sekarang ni dia menjadi kita punya visiting professor dekat Fakulti Perikanan, dekat Fakulti Agrotech. So maknanya continuation tu ada dulu tapi jarang-jarang. Sebab apa bos? Bajet. Ongkos tak ada bos. Yalah dah lari pada pendaharan boleh minta dia. Kata boleh minta dia. Asyik baik lari. Itulah, tapi kita from time to time kita ada hubungan dengan mereka. Ya, betul. Sampai sekarang ni mana dah 10 tahun dah Oh, ya. dengan PSU. Kita produce. So okey. Ni dah nak masuk Masih tempat. Sekarang ni kita nak dengar lah pula lah setelah apa ni dapat cerita-cerita manis, cerita pahit daripada Datuk-Datuk ni. Yalah.
rasanya kita kena pergi kepada satu langkah sebab mereka ni pun dah jadi orang-orang yang hebat So kemungkinan dah pun tiap orang ni dapat Datuk. Datuk Melaka, Datuk Datuk Jamal dari mana? Penang. Penang. Oh. Zali pun. So maknanya dah hebatlah satu peringkat di mana. Faham. So mungkinlah Datuk sampaikan nasihat, pandangan kepada yang mendengar sekarang ni, pada junior alumni. Satu rasa-rasa kau kena buat ni, kau rasa ni, dari what you have been going through for the past many years, you have achieved to the standards. So apakah mungkin nasihat-nasihat, kata-kata pandangan yang mungkin boleh diberikan kepada pendengar-pendengar yang ingin mendengar, yang telah pun mungkin masih lagi ada sebut berapa jumlah sekarang ni, tengok. Tak ada So tak apalah, yang mana mendengar lah. Belum lagi 6.30 baru kan, belum maghrib lagi. Ada yang masih mendengar, yang masih lagi tidak bosan melihat kami berceloteh kat sini. So mungkin daripada datuk-datuk sekalian, kalau ada nasihat yang boleh diberi kepada mereka mendengar sekarang ni, apakah yang mungkin nasihat yang saya nak sampaikan kepada mereka ni, supaya mereka boleh datang ke peringkat satu kejayaan yang baik. Silakan, saya mula dengan Datuk Bomba kita. Okey, terima kasih Datuk. Few minutes of nasihat, pandangan, kehidupan hidup. Ya, sebenarnya apabila kita bergelar sebagai pelajar ni kan, kita sebenarnya pelajar ni kita boleh menguji diri kita sendiri. Kita diuji oleh lecturer kita melalui ilmiah. Tetapi sebenarnya kita boleh menguji diri kita ni dengan pelbagai benda. Tapi dalam masa tu sebenarnya ujian yang boleh kita bayangkanlah, bagi saya lah kan, kita di universiti ni bukan setakat belajar saja. Kita kena bergiat aktif dengan aktiviti-aktiviti luar, sama ada disediakan oleh peringkat universiti ataupun mungkin tidak. Kerana apa? Kalau kita tumpukan pada belajar saja, sangat-sangat rugi bagi saya. Saya ambil contoh saya lah. Pada masa tu saya belajar masa Serdang dulu, diploma, saya masuk pakaian beruniform iaitu rotu lah, palapis. Jadi pada masa itu pertama dia punya objektif tu, dulu Datuk memang minat beruniform uniform pada masa itu. Tapi bukan apa tau. Pada masa itu kita ni memerlukan dana. Objektif kita pada masa itu diceritakan apabila kita involve dengan badan uniform ni, kita dapat allowance. So objektif mata duitan lah masa tu kan. Yalah scholarship pinjaman kita bukan banyak sangat dah. So masa cuti pun apabila kita pergi buat latihan, kita dapat allowance tu. Tetapi masa itulah dengan aktiviti itu kita dapat membina sasiah diri kita. Menjadi seorang pemimpin, susah susah pun kita cekal. So saya suka melihat perumpamaan sebagai kartun. Kalau kita tengok cerita kartun. Kartun ni jatuh macam mana, terhempas, berkecai, dia hidup balik. Ya, betul. Maksudnya kita tak perlu takut. Tapi kita kena takut bahawa kita hancur. Jangan terkejut pun. Jangan terkejut. Maksudnya perumpamaan itu kita ni boleh membuat sesuatu benda ni, jangan tak naklah buat ni apa kan. Berani. Seorang mahasiswa tu kena rasa berani, yakin diri, tapi satu benda lah, kena berilmu lah. Satu benda kita nak buat, kita kena study dulu. Ia memberi keupayaan kepada diri kita dan kita buat. So tak salah. Masa belajar, sebab tu kita dipanggil pelajar. Kita belajar satu benda tak salah. Jadi saya bagi peluang pada Macam tu tak? cukup tu. Cerita sikit lah tu. Kalau saya nak cakap lama-lama nanti masa ni. Mereka mendengar. Kuat. Mereka mendengar. Saya cuba sekarang ni kan sebab apa Rustia kata banyak komen dalam Facebook. Okey. Tapi bagus-bagus semua. Ingatkan Kalau saya sebut sekarang kan tak boleh belanja dinner pula. So, Cuma satu tu. ambil soalan mudah lah. Mana-mana yang mudah aja. Saya nak cerita sikit pasal bomba itu sendiri kan. Apabila ada ramai alumni kita yang
daripada perikanan ni masuk bomba. Saya nak sebut nama tau. Haji Nordin Fauzi. Haji Nordin. Sufaat Kamarun. Sufaat Kamarun. Lepas tu yang Marine ada 2-3 orang lagi. Ada lagi. Jadi sebenarnya kita jangan melihat apabila kita masuk perikanan ni kita nak kerja Jadi nelayan. nak jadi nelayan nak pergi pada jabatan perikanan, tak. Sebenarnya ilmu yang kita ada tu apabila kita involve dengan benda-benda aktiviti yang di luar pada kebiasaan ni, kita memberi ruang pada kita untuk mencuba benda-benda baru. Betul. Polis Marine pun ada. Kita punya ni. Polis Marine pun ada. Banyak. Tuan Rahman, Arwah Nazri. Jadi produk daripada UMT ni, perikanan especially ada keboleh pasaran yang cukup besar. Kita versatile. Boleh boleh pasaran. Boleh masuk mana-mana. Okey tu. Right. Dia Datuk Komen tadi. tak adalah, tahu cuma dia juga. kata daripada Cik Syariza. Golfer hebat Datuk Nazri ni. Macam tu. dia Okey, lain dah tu. okey. Lagi. Kita semua hebat. Yang Alhamdulillah. puji moderator tak ada? Alhamdulillah tak adalah. Tak ada lagi tepi. you Alhamdulillah. Tahniah semua Datuk. Semua kawan-kawan panel. Kalian semuanya Allah bagi kehebatan yang luar biasa. Alhamdulillah. Oh, pujian bos. Dina. Tahniah semua. Tak ada, okey. Tak ada yang namanya soalan? Tak ada. Macam mana? Kita tengok ni. Apa? Menir dulu. Syariza, idola belaka. Tapi ada satu disebut ni kan. Dia sebut ni pihak bomba main panak besar sekarang ni. Kepada Datuk Nazili. Tapi sekarang asap penuh di Gombadak. Dah lagi. Asap penuh Kerahkan Kita terbakar, anggota Datuk. Pergi tengok asap penuh tu. Okey. Lepas ni kita Ya, semak. komen. Okey, lain simple je lah. Lepas ni layan golf, golfer. Memang semua golfer lah. Tu je lah kot antara komen tu. Tak ada soalan kot dalam Facebook ni. Cuma dia komen je. Okey. Okey, Datuk ni. Razali. Okey. Last word. Nasihat, Last word, pandangan dan Okey, sebagainya. right. Kepada Okey, mana yang pada mendengar. saya selalu sebutlah, kita tak pentingkan apa pun khusus yang kita ambil lah. Tak kisahlah you ambil. Kalau kita tengok kawan-kawan saya ni dalam perikanan ni, jadi cikgu ada, bomba ada, PTD ada. PTD ni ramai juga ni. Ramai. Pegawai Kewangan Negeri Perak pun sama juga. Kita punya ni. Espino. Perak. Datuk Zaki. Datuk Zaki. Itu pun Dia batch siapa? dia best saya. Oh, Datuk Zaki. Datuk Zaki. Tapi sebab dia Perak tu dah banyak kali jemput dia tak dapat datang lah. Tu. So pada saya lah masa saya ambil tu sama jugalah. Orang jadi nelayan ke? Kan? Orang duk kutuk je kan? Orang Kan? kampung memang Ambil macam tu je. diploma perikanan. Kita masa tu main isi je. UPM pun ikut dia je bagi. Jadi ambil je lah. Okey. So ambil lah. Tapi pada saya bila saya bekerja dan interview yalah banyaklah ada peluang interview masa jadi board LLM, jadi di EPU tu kita interview kan. Bila saya tengok ni kebanyakan ni kita tak tengok kos pun. Tapi kita nak tengok you punya sama ada you the best atau tidak. Sebab tu pada saya apa pun kos yang apa ni adik-adik ataupun student-student yang ambil jangan kisahlah. Tapi try to be the best. Itu je. Sebab bila akan datang dia akan memberi kesan lah. Itu yang akan orang akan tengok yang tu. So masa kita belajar ni macam Datuk Nazri cakap tadi, bukan semata-mata belajar. Sebab tu apa yang kita buat kerja-kerja ladang, buat kolam, buat ikan masin, buat keropok, nampak simple, kita nampak macam macam tak ada faedah pada masa itu. Tapi masa itulah wujudnya kerjasama, setia kawan, decision making, apa semua ni. Itu pembelajaran yang kadang-kadang kita tak perasan yang sebenarnya kita dapat pengalaman dan kita dapat experience itulah untuk kita sebagai guidance untuk kita di masa akan datang. Sebab tu apa saja yang cabaran yang kita ada, tension buat paper ke apa ke, itulah yang akan mematangkan kita dalam alam pekerjaan ni lah.
Sebab bila kerja ni, kita tak ada apa dah. Once you masuk kerja, sebab degree tu tiket untuk you dapat kerja lah. Once you dapat kerja dah, orang tak tengok dah kau siapa dah. Orang tak tengok apa ni, ikan ke. Dulu malu juga dengan aku. Dulu lah. Sekarang ni saya cakap je, tak, you ni ikan je. Tak, you dia boleh makan ikan. Tapi bila orang tengok karakter kita tu, yang sebenarnya saya kena mengaku itulah yang saya dapat semasa saya 6 tahun belajar di UPM lagi, Terengganu. Okey, kampus Terengganu. Dia punya DNA UPM tu kuat sangat. So saya Dapat surat daripada UPM ni. saya Kau nasihatkan. sebenarnya UPM, alumni UPM. Okey. Bukan UMT, bukan. Okey. Saya nasihatkan kepada adik-adik apa ni yang menonton lah yang tengah belajar terutamanya, please ambil peluang ni untuk menimba sebanyak, bukan ilmu sahaja, pengalaman semasa menjadi student dan pergaulan harian, semua ni adalah satu pengajaran lah, satu ilmu yang automatik yang akan membantu kita pada masa akan datang. Okey, terima kasih. Terima kasih Datuk. Satu nasihat yang baik kepada siapa yang pendengar. Yalah, dari pengalaman daripada student sampai sekarang ni, banyak dia melalui pengalaman tersebut dan ambillah mana yang baik yang boleh diguna pakai untuk kan perkembangan diri Yes, last but not least, Datuk Jamal. Terima kasih, Tok. Apa nasihat yang baik? Tak tahulah saya. Penutup ni, okey. Nak bagi Ambil nasihat nota, tu memang tak tahulah. Dulu banyak saya nasihat dia, sekarang ni nasihat orang pula. Sekarang nasihat orang Ya. Saya dulu masa belajar taksonomi, Profesor Eko Mohsin. Ya. Taksonomi. Ya. Dia panggil saya Naughty Boy number 1. Naughty boy. Naughty Sampai Boy sekarang? Naughty Boy number 1. Oh, ada nombor 2, nombor 3, nombor 4 lah. Tak ada. Tak ada. Maksudnya kita seorang-seorang. One saja. Tapi dia always say, One and only. One and only. Naughty boy, one and only. tapi dia selalu cakap juga Naughty Boy always good. Itu yang penting lah. Arwah Muhsin Saya punya pengalaman dalam sebagai graduan perikanan ni, itu yang saya sebangga lah ya. Saya melalui 4 temuduga dan keempat-empatnya saya dapat kerja. Ya. Sebelum saya graduate, saya telah ditawarkan kerja dengan Sama Aquaculture di Kerpan. Ya. Kita ada Sama Aquaculture di Kerpan di Kedah. Kedah. Dia interview final year dan sebelum saya graduate pun saya dah dapat offer tu. Tapi waktu tu dengar Kerpan tu kan agak ada. Datuk orang mana sebenarnya ni? Saya orang Malaysia tu. Saya tak panggil Bangladesh. Saya tak panggil Bangladesh. Kita tak declare. Kita tak declare tu. Saya tak panggil orang Bangladesh ni. Tak apalah dia mengaku dia Malaysia. Okey. Saya declare dulu. Kita orang satu sekolah. Tak, kami satu sekolah. Kami satu sekolah. Sekolah Sains Teluk Intan. Sekolah Sains Teluk Intan. Okey. Satu sekolah. Perak. Ya. Tapi dapat Datuk Penang, macam mana orang Perak tak beri? Sebab sekarang ni TYT Penang siapa? Pecah lubang. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan tu. Gurau tu. Kat mana kita tadi? Saya cakap tadi tu yang kenapa kita boleh versatile tu saya dapat kerja tu tapi saya tolak waktu tu sebab ada kontroversi sikit Kerpan waktu tu. Jadi saya dengar kawan-kawan yang dah kerja ke sana macam tak berapa sesuai lah kot kan. And then saya apply kepada Berjaya Group. Ya, Berjaya Group dan saya minta management trainee. Saya dapat juga management trainee. Dia letakkan saya jaga Di mana tu? The store. The store. The store. Department The store. Ada kena-mena dengan perikanan tak? Tak ada kan? Itulah. Saya jadi supervisor untuk cotton department. Nampak? Oh, bukan fishery department Cotton department yang jaga apa nama ni manalah tahu. tilam, cadar. Takut nak buka satu aquarium department tak ada. Tak ada. Tak ada betul Okey. And then third interview PTD, Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik. Seminggu lepas tu saya ditemuduga untuk Air Traffic Controller, ATC. Oh, ATC. Ya, ATC. Cacing kat situ. Cacing kat situ, ya betul. Khairul Amali. Tahu. Nama betul tak tahu. Cacing tahu. Panggil kena panggil ni. Khairul Amali. Number 1, number 2 sekarang kot. Ya. Belum. Number 2. Di mana kita mengarah. Correct. So saya pun dapat. Kenapa saya dapat ATC? Sebab kita ada ilmu pelayaran.
Oh. Kan kita ada ilmu pelayaran, kita belajar dulu kan ilmu pelayaran. Kapten apa? Kapten Muhammad. Kapten Wan Ahmad. Wan Kapten Ahmad. Wan Ahmad. Ya. Sihat lagi ke dia? Ya. So InsyaAllah. macam saya nak sambung juga rakan-rakan kata tadi tu. Dalam universiti ni, fakulti bukanlah tempat yang membentuk peribadi kita. Tapi the campus life tu yang membentuk kita. Macam mana penglibatan kita dengan persatuan, games kat situ yang akan mengajar kita untuk organize. Ya, kena faham apa organisasi. So that's why bila dia keluar, you boleh terus tahu what is organization is about. Ya, apa office bearer punya kerja. Yang kedua, saya rasa kita kena tahu banyak perkara yang berkaitan dengan what is the something yang berlaku kat dunia ni lah. Bukannya tahu what you learn. Tahu about what's happening around you. You know. Iaitu yang perlu. General information tu kena power lah. Kalau saya rasa lah, yang itu sangat penting lah. Kita nak pelajar yang pandai akademiknya, yang cerdik tindakannya, yang bijaksana pemikirannya. Itu yang kita nak. So saya rasa saya Tiga tutup formula tu Susah lah. nak faham. Tak nak faham. Mungkin itu kena buat metodologi yang berbeza lah ya. Nak bersandar Macam tak mana, bersandar ke apa nanti Mana kita yang- boleh tu. Yang Ya? pandai akademik, Yang pandai akademiknya, Okey. yang cerdik cerdik tindakannya, tindakannya, yang bijaksana pemikirannya. Allahu Akbar, Ya? payahnya. Ini yang kita nak. Ya, ini. Kita tak ada tak apa, kita nak orang ada. Ya, kita nak orang ada. Supaya senang kalau kita ada orang macam ini, senang kita buat kerja. Tapi kalau tak bijaksana pemikirannya, macam mana nak cerdik pengajarannya? Itulah sebab tu kita ada degree of intelligence ni. Ada degree ya kan? Ni dah You naik high level ni. You clever, Oh. not necessary you are ni intelligent. Betul. So ini pada pandangan saya lah. Saya pun macam Datuk Zali, kita dah sentiasa interview orang ni kan. We don't see your whatever lah, you 3.5 ke 4 flat ke apa. Tak tengok kan? I don't look at that anymore. I want to see who you are, what you are. Tiga benda tadi dah. Tadi, ya. Yang itulah. Maknanya bila kita bagi masalah, mereka boleh fikir dengan secara rasional, Ya. praktikal dan mampu memberikan solution. Saya setuju lah. Itu pada pandangan saya. Jadi adik-adik yang mendengar, ada peluang mendengar ni, so live your campus life well. Saya pun pernah jadi reluctant politician, saya MPP UPM pada tahun 1995. Reluctant politician, menang di adun Fakulti Perikanan dan Sains Samudra. Parti mana tu masa tu? Oh, kita parti baru masa AMD? tu. Bukan, saya parti baru masa tu. PBSBMB? Intellectual Pendukung Kebajikan Mahasiswa. Oh. Masa waktu itu kita parti baru dan alhamdulillah kita buat clean sweep lah waktu tu. Sebagai parti baru dan kita menang clean sweep. Jadi kita kadang-kadang nak merasa reluctant politician lah sebab pilih ya. Memang popular. Jadi saya tak boleh buat apa. Okey, saya rasa itu saja Dato'. Mana itu? Kalau bagi cakap banyak lagi, ya, lagi. ya, ya. Tak apalah. Boleh. Kita stop kat sini dulu. Ya. So para adik-adik junior alumni, saya rasa dah lama kita berceloteh ni. Kan, mungkin yalah, nak tanya soalan tak boleh nak tanya, tapi mungkin dalam Facebook boleh bertanya lah nantilah. Ya. Kepada individu-individu Datuk ni untuk tanya soalan-soalan begitu. Sebab kita kalau dapat live boleh bertanya lagi best lagi lama lah kot. Boleh kita bersiaran macam ni. So akhirnya saya nak buat conclusion banyak sangat. Masing-masing ada pandangan dia. Kan? Tapi saya rasa apa intipati yang daripada podcast ni, saya rasa memang banyak pengajaran ilmu yang kita dapat untuk adik-adik yang audiens yang mendengar podcast ni. Kan? Kita harap pada satu hari nanti yang sedang menonton ni akan jadi seperti mereka ni lah. Dan buat podcast masa sekali lagi. Kan, bukan saya Dedang panggil saya masa tu ada kejap saya tak tahulah. Panggil mereka jadi moderator pula. Kan. So Masa ke lain pula. Itulah kita. Dah tengok TV. Macam mabuk pun ada. Dah hilang kata. Tapi Kacau lah. Tapi apa pun kita ucapkan banyak terima kasih. Ya. Kepada Datuk-Datuk ni nama sudi dalam keadaan yang banyak kerja sibuk ni. Patut program esok. Kalau Tapi esok kita masing-masing bila WhatsApp ke saya meeting tak habis pukul 12. Dalam bajet meeting nak datang macam mana? So kalau kita datang pada hari ni kita buat satu waktu ni supaya semua habis kerja waktu boleh dengar.
Mereka pun dah pada relax, tak ada apa meeting. Tak tahulah malam ni tiba-tiba ada PM panggil ke mana, saya tak tahulah kan. Bos-bos besar panggil. So tak apalah. So akhir kata your last few words in few seconds. Untuk conclude, tinggalkan kenangan ke apa untuk mereka mendengar apa your last word. Bukan nak mati dah, tapi nak meninggalkan majlis ni. Kan? Nak meninggalkan podcast ni. Bagi mereka kenangan, oh Datuk Razali sebut begitu. Datuk Nazili tak begitu, Datuk Jamal sebut begitu. So they can put in your mind, in their mind, this is what your last say about this podcast, about your whatever. Silakan kita mula dengan Datuk Azili. Last few sentence. Saya nak copy saya punya KP saya punya ni lah. Dia kata work more with less. Sebenarnya kita jangan menunggu. Kita jangan menunggu benda yang betul-betul komplit untuk kita membuat sesuatu perubahan, untuk buat sesuatu kerja. Walaupun benda kecil, kita teruskan. Barulah kita, benda tu sentiasa berpanjangan, dia akan datang sendiri. Jangan fikirkan dah, ni betul-betul siap, baru kita nak bercerita, kita baru nak cukup. Work more with less. Itu saja. Work more with less. Less what? With less. Apa saja benda yang With less. Less. Okey. So maknanya Datuk kena make sure je tu lah, duit tak ada pun work juga. Oh, okey. More with less. Okey. Apa ada more with less mana? Patut tak biasa dengar tau. Itulah. Okay, Datuk Razali. Your Okay, last since just a few word, so saya nak ulang atau nak quote my ex-boss punya perkataan, punya ayat lah. So kita ni buat kerja teruk-teruk tu, dia panggil senang je. Kau jangan work hard, work smart, dia kata. Work smart. So sekarang ni lagi senang lah untuk student kan. ChatGPT ada, so work smart. Oh tak perlu work hard. yes. So Sekarang ini masalah. saya nasihatkan, tapi jangan menyebabkan itu kita jadi malas. Ya, Sebenarnya kreativiti itu kena ada dan kita kena terbuka dan work smart. Itu je. Sekian, terima kasih. Saya lagi ya? You. Ya, okey. Kata-kata akhir. Pertamanya saya ucapkan terima kasih pada UMT lah yang menguruskan program kita pada petang ni. Dan kata-kata terakhir daripada saya tu pada anak-anak, student semua, kita kena pastikan kita ni ada 3 R lah tu. 3 R. Kita ni kena Razali tak ada lah ya. Kita kena relevant. Yang paling utama kita kena relevant. Relevant Relevant. Yang pertama relevant. Relevant. Yang kedua kita kena jadi orang yang referred. Okey. Rujukan. Okay. Yang ketiga kita kena respected. Kena dihormati. Bila kita dah jadi orang yang relevan, dah jadi rujukan, barulah orang akan hormat pada dapat kita. tu peringkat tu. So tapi student, kalau you do that, saya rasa ramai. Kalau macam dulu saya Tok Din cari saja sebab saya ni relevan. Betul lah. Ingat ni. Betul tak? Macam tu kan? Kalau aku pergi depan bilik kau, ada je. Jadi kita relevan. Jadi ya. bila ada sesuatu happen pun dia akan cari saya sebab referred. Budak ni macam mana budak kan? Betul. Jadi kita akan dapat gain Kau ingat tu macam itulah. So itu pesanan saya agar kita always make sure kita ni kekal relevan and then kita ni sentiasa dirujuk dan insya-Allah kita akan dapat One day will be respected. Dihormati lah. Itulah. Terima kasih. Terima kasih Datuk-Datuk. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Akhirnya terima kasih saya bagi pihak Pusat Alumni mengucapkan banyak terima kasih atas segala 1.5 jam. Lebih kurang. Delay setengah jam. Tapi macam sejam cakap. Betul lah. Tak sampai 1.5 jam. Kan? Kita bual sembang-sembang santai tapi banyak ilmu dalam tu. Boleh sambung? Tak boleh sambung? Nak sambung bab 2 minggu depan. Siri kedua. Same time, same place. Okay. Orang yang sama. Bagi tahu awal lah. Boleh saya outstation. Ya. Podcast ni rasa telah direkod. Yang mana miss tengok separuh tadi boleh refer balik kan. InsyaAllah ya. So, sekali lagi terima kasih banyak Datuk. Sama. Terima kasih. Our pleasure. Datuk Zali, Terima Datuk kasih. Jamulai. Kami mengucapkan
berbanyak-banyak. Selamat Hari Raya. Selamat Raya dah habis dah. Hari habis dah. Okey. Tetapi all the best to you. Hopefully Terima kasih. all of you become number one InsyaAllah. in your department. InsyaAllah. Dr. Razri, InsyaAllah. Ketua Pengarah Bomber Malaysia. Ah. Take note. InsyaAllah ini Bos lain insyaAllah. dengar tak tahulah. Dia dapat lah. Bos dia ke? Bos muda ni. Bos muda lagi. Dia pecen dulu. Pecen dulu. Tak boleh Ada. dulu, bos. Pecen dulu. Okey, sorry ya. Dr. Razali. Ha. Of course, lepas TKSU jadi KSU. InsyaAllah. Mana tahu satu hari jadi Ha? number one KSN. Oh, jangan KSN dengan mati saya. Senang kerja kami KSC. Dari mulai ketua JPA. Of course lah. Ketua Pengarah JPA. Allah, number one semua ni. InsyaAllah. So harap ya, InsyaAllah. Amin, amin. make doa for you. Amin. Amin, amin, Ah, amin. As what you said just now, Ya. things berjalan, go ahead, things Ya. change, Ya. everything. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. Baik. Doa yang terbaik pada semua lah. In. Doakan saya juga umur panjang. Amin. Sehat, Sebab- sehat. InsyaAllah. Sebab anda semua naik nombor 1, at least saya nampak kat atas tu. Ya, ya. InsyaAllah. Tolong doakan. InsyaAllah. Okey. Okey. Jangan begitu, kita sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.